Berita boom hari ini. Usahawan dan pempengaruh media sosial Opai mengambil inisiatif menggalakkan pekerjanya khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Suami kepada pelakon Fatin Afifah itu percaya bulan suci ini adalah masa terbaik untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran dan menjalankan ibadah secara konsisten. Bagi memudahkan amalan itu, Opai menetapkan waktu kerja lebih awal supaya semua pekerja dapat bertadarus bersama dari pukul 8 pagi hingga 9 pagi sebelum memulakan rutin harian. Usahawan itu turut menyediakan Al-Quran baharu sebagai motivasi tambahan dengan harapan pekerja dapat khatam 2 kali sepanjang Ramadan. Opai menekankan bahawa walaupun tidak semua mampu khatam secara individu, membaca bersama memberi peluang memperoleh pahala dan membiasakan diri dengan amalan membaca Al-Quran secara rutin. Dengan pendekatan tersebut, beliau berharap pekerja bukan sahaja mendekatkan diri dengan Al-Quran tetapi juga membentuk disiplin ibadah yang konsisten sepanjang bulan Ramadan.